Berikut ialah tutorial kepada semua murid untuk menjawab soalan kuis yang telah disediakan melalui Classroom masing-masing. Langkah pertama ialah sila masuk Classroom. Pilih kelas e-quiz. Contoh e-quiz Prasekolah 2025. Klik butang Join. Klik tajuk kuis. Baca arahan. Kemudian klik link attachment. Sila lengkapkan nama anda, pilih nama kelas, kemudian jawab semua soalan yang disediakan. Klik submit. Kemudian klik butang back di handphone anda. Butang tersebut terdapat di bahagian bawah sebelah kanan. Kemudian sila tulis terima kasih. Klik mark X done. Kemudian yang terakhir ialah klik butang hand in. Kuis anda telah pun selamat dihantar kepada guru kelas. Sekian, terima kasih.